nak belanja cerita-cerita yang viral dan FYP. So nantikan kejap lagi di RFM nombor 1. Episod bersama Miss Yo San Lu, Ketua Pemasaran dan Perkembangan Maxis, serta Rina Diana dan Lorenzo Irman bercakap mengenai Hotlink Geng Bijak Berbajet. So orang fikir yang bijak berbajet ni jimat saja. Tapi dia bukan sekadar jimat tau. Dia memang how do you get the best value for the same budget. How do you really get the best hack dengan bajet yang sama dapat nilai yang terbesar. Hotlink prepaid dan postpaid, pelan internet dengan nilai terbesar. Pasti mampu, tukar ke Hotlink. Pilihan utama Geng Bijak Berbajet. Hot FM. Tengah cari pelan internet bajet tapi tetap nak internet steady? Dengan Hotlink, pasti mampu dengan nilai terbesar, harga terendah. Pilih Hotlink Prepaid untuk internet tanpa had, atau pilih Hotlink Postpaid untuk smartphone 5G percuma. Dan setiap had boleh menang telefon pintar percuma, RM500 top up, voucher Zeus, KFC, Baskin Robbins dan banyak lagi. Pasti mampu tukar ke Hotlink. Pilihan utama geng bijak berbajet. Itu dia, Nescafe, kopi pilihan nombor 1 Malaysia. Kali ini, kami berikan satu pengalaman lebih bermakna. Mulakan hari anda dengan Nescafe, kopi terbaik sejak dulu lagi. Setiap tegukan berikan anda semangat untuk kekal kental tempuh setiap cabaran. Ngopi dulu dengan Nescafe, dengan suara kental dari Black Hanifah dan kopi yang mantap. Nescafe, sentiasa di sisimu. Jom meriahkan suasana di ASEAN Art and Craft Bazaar 2025 bermula 10 hingga 20 Oktober jam 10 pagi sampai 10 malam di Kompleks Craft Kuala Lumpur. Nikmati pelbagai aktiviti menarik, jualan produk craft, persembahan kesenian dan makanan warisan dari pelbagai negara ASEAN. Jangan lepaskan peluang merasai keunikan warisan dan budaya ASEAN di bawah satu bumbung. Maklumat lanjut, layari craftangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia. Jumpa di sana. Tak lama hari tu, banjir di Sabah. Kat Muar pula ada gegaran dan Met Malaysia menjangkakan hujan lebat serta banjir lebih besar pada masa akan datang. Bencana datang tanpa amaran, tapi kita boleh bersedia. Selain persediaan hadapi bencana, simpan dokumen penting, catat nombor kecemasan pihak berkuasa, semak tarikh luput insurans perlindungan dan perbaharui dengan segera. Simpan nombor pusat bantuan dan bengkel kenderaan sekiranya perlu. Bila terjadi bencana, bukan hanya nyawa yang utama, tapi dokumen penting perlu tahu ada di mana. Ini bukan sekadar perubahan. Ini penampilan Cherry O5 baharu yang bold and fresh. Reka bentuk lebih tajam, teknologi lebih pintar dan ciri-ciri yang direka untuk gaya hidup anda. Memang glow up habis. Rasai pemanduan lancar, keselamatan canggih dan yang terbaik, ini semua dengan harga yang mampu milih. Kunjungi mana-mana satu bilik pameran dari 61 Cherry showroom seluruh Malaysia untuk test drive sekarang. Cross for future, cross from future. Nak hidup tenang lepas bersara? Kenalah menyimpan dari sekarang. Sempena bulan literasi kewangan 2025 ini, jom jumpa skuad simpan baik-baik yang dibawakan khas oleh KWSP dengan kerjasama Jom Ronda. Kami akan ke lokasi terpilih sekitar Lembah Kelang sepanjang Oktober ini. Macam-macam aktiviti serta merchandise eksklusif menanti. Ingat, simpan baik-baik mulai hari ini. Bijak sekarang, masa depan terjamin. Gini, and you are the first person yang I jumpa. Masih nak jumpa dengan Aibas ni? Kembali dalam menyambung ikatan yang bukan miliknya. You tak ada perasaan dekat I ke? You yang buat I tunggu. Cinta lama diuji dendam. Siapa perempuan tu? Isteri saya. Rahsia bersilang mengikat takdir cinta terlarang. Surprise! Kenalkan isteri kedua ya. Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Dengarkan cerita mereka membawa semangat, doa dan keberanian rakyat Malaysia tetapi menempuh sekatan, ribut laut dan ancaman demi satu misi, menghulur tangan dan bantuan ke Gaza. Dengarkan sendiri kisah eksklusif aktivis global Sumur Flotilla menghadapi cabaran dalam misi kemanusiaan. Saya dah dengar macam alat komunikasi. Ada yang kata dirampas, ada yang kata terpaksa buang. Cuma buang. Masa latihan tu, buang di laut. Buang di laut. Dalam latihan kita menggunakan
menggunakan Signal, satu apps untuk komunikasi. Dalam Signal tu ada banyak arahan-arahan daripada telekomunikasi. Semua orang salah faham. Tuan-tuan, kalau kita bawa benda tu sampai ke pantai, kita akan menyebabkan orang Palestin mati di gunung. Dengarkan versi penuh podcast bersama aktivis Global Sumut Flotilla di aplikasi Audio Plus sekarang. Download melalui Google Play Store atau Apple App Store di telefon pintar anda. Hot FM Audio Plus. Anda antara jutaan followers TikTok Hot FM. Yang belum follow? Alamak, jangan sampai FOMO, okey? Follow TikTok @hotfm976_ sekarang. Hot FM. Jam baru bersama Unify TV. Lebih 1 juta rakyat Malaysia dah muat turun aplikasi Unify TV 2.0. Aplikasi yang bolehkan anda bina pakej hiburan sendiri serendah RM16 sebulan. Layan 15 aplikasi penstreaman seperti Disney Plus, HBO Max, View, beIN Sports dan banyak lagi. Untuk pelanggan Unify, cuba 30 hari tanpa bayaran tambahan. Muat turun sekarang, tertakluk terma. Nak sembang? Nak pilih lagu? Boleh minta kat TikTok menerusi Dedikasi Live. FYP at Hot. Hidup makmur bersama dengan Hot FM nombor 1. Rumahnya tua ya, Mas? Meskipun tua, tapi kan orang terawat. Siapa yang ngerawat? Impian untuk pindah ke rumah baru bagi memulakan kehidupan baru bertukar menjadi tragedi. Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Bayangkan, sebuah cermin lama yang ditenung bukan hanya memantulkan bayangan, tapi menyimpan rahsia gelap. Bukannya kamu selamat? Ibu saya sudah terlambat. Hasil arahan dari Baim Wong, pelakon Luna Maya, Christine Hakim, juga Anna Jobling bersedia untuk menghantui malam anda dalam filem seram terbaru Sukma. Sepanjang minggu ni, jadi pemanggil terpantas dan berikan kata laluan yang betul untuk anda menang sepasang tiket ke Malam Gala Filem Sukma bersama penampilan khas pengarah dan pelakon Baim Wong, Luna Maya dan Anna Jobling pada 24 Oktober jam 8 malam di GSC Mid Valley Mega Mall. Hot FM, terbaik sentiasa hangat. Semak bayar isi minyak. Apa tu? Sebelum ke stesen, semak pastikan MyCard dalam keadaan baik, lesen memandu aktif dan semak kelayakan di portal Budi Madani. Di stesen minyak, cocok MyCard untuk pengesahan di terminal. Kalau guna Touch 'n Go e-wallet atau aplikasi syarikat minyak terpilih, pengesahan eKYC sekali je. Kemudian, bayar ikut cara anda. Lepas tu, terus isi minyak. Ingat, semak, bayar, isi minyak. Good Night Home Fest 2025 kini tiba. Nikmati diskaun besar-besaran dari Good Night Outlet seperti tilam, sofa, meja makan, langsir dan kabinet. Setiap pembelian memberikan anda peluang untuk menangi satu daripada 32 buah motosikal. Ada lagi, sertai Good Night from a Heart Dance Contest dan menangi wang tunai sebanyak RM1,999. Khas 5 pemenang bertuah. Cipta tarian rakam video dan muat naik ke social media. Peraduan tamat 31 Oktober. Info lanjut di Facebook dan TikTok Good Night. Ini bukan sekadar perubahan. Ini penampilan Cherry O5 baharu yang bold and fresh. Reka bentuk lebih tajam, teknologi lebih pintar dan ciri-ciri yang direka untuk gaya hidup anda. Memang glow up habis. Rasai pemanduan lancar, keselamatan canggih dan yang terbaik, ini semua dengan harga yang mampu milih. Kunjungi mana-mana satu bilik pameran dari 61 Cherry showroom seluruh Malaysia untuk test drive sekarang. Cross for future, cross from future. Kandungan ni betul ke? Atau sebenarnya AI Kadang-kadang kita pun keliru kan? Dengan semakin banyak kandungan yang dihasilkan oleh teknologi canggih masa kini, penting untuk kita tahu apa yang asli dan apa yang tidak. Sepatutnya ia dilabelkan. CMCF sedang mengemas kini kod kandungan Malaysia. Inilah masa untuk bersuara. Suara anda akan membantu membentuk masa depan pencipta kandungan yang bertanggungjawab. Layari www.contentforum.my dan kongsikan pendapat anda sebelum 7 November. Jom sama-sama bina ekosistem kandungan yang lebih telus dan beretika.
Hey, jom meriahkan santai bersama Rapid KL 2.0 pada 25 Oktober 2025 di stesen Taman Perindustrian Puchong. Pelbagai aktiviti menarik dan persembahan artis popular menanti anda. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial Rapid KL. Apa salah Yusof? Kenapa Mama lari? Di setiap titisan darah tersembunyi rahsia yang tidak pernah mati. Kenapa tiba-tiba balik? Menampilkan pelakon hebat Remy Ishak, Sharifah Sakinah, Liana Jasmine, Vanida Imran, Rita Nadira, Namron dan ramai lagi. Yusof, kenapa ni? Rumah ni berpuaka, Marisa. Kifara menyingkap balasannya di Pawagam bermula 9 Oktober. Nak hidup tenang lepas bersara? Kenalah menyimpan dari sekarang. Sempena bulan literasi kewangan 2025 ini, jom jumpa skuad simpan baik-baik yang dibawakan khas oleh KWSP dengan kerjasama Job Ronda. Kami akan ke lokasi terpilih sekitar Lembah Kelang sepanjang Oktober ini. Macam-macam aktiviti serta merchandise eksklusif menanti. Ingat, simpan baik-baik mulai hari ini. Bijak sekarang, masa depan terjamin. Bersedia Kuala Lumpur untuk #Larian Keluarga Malaysia 2025. Acara yang bukan sekadar larian tapi untuk meraihkan semangat keluarga, gaya hidup sihat dan vibes Malaysia. Pada 15 November bermula 7 pagi di Padang Merbuk, Kuala Lumpur. Ayu akan lari sekali untuk sama-sama stay fit dan aktif bersama anda. #Larian Keluarga Malaysia 2025 bersama Hot FM, terbaik sentiasa hangat. Nantikan di Hot FM terbaik sentiasa hangat. I nak beritahu setelah turun daripada Gunung Kinabalu, saya pergi kedai basikal. Saya nak tunjuk yang saya dah semangat. Lepas turun Kinabalu, saya bawa basikal saya nak pergi servis. Selalu kata macam, wow, bagus. So kita nak lengkapkan tahun ini, cabaran Breakfast Hot tahun ini kita lengkapkan. Kita kayuh basikal je. Kita just kayuh macam santai saja. Nak buat persiapan juga ni. Kita pastikan kita fit untuk berbasikal pula. Apa lagi Farah dan Eji? Mana boleh tunjuk lemah? Kasih sahut cabaran 4 minggu. Minum Enlin dan amalkan gaya hidup sihat menerusi Move for More. Kekal aktif. Tengok aksi mereka kat social media Hot FM dan bagi komen sekali biar mereka lebih bersemangat. Move for More. Kekal aktif dibawakan oleh Enlin. Kekal aktif dan kuat bersama Enlin. Jagalah tulang, otot dan sendi anda. Buatlah perubahan dalam 4 minggu. Hot FM nombor 1. Semak bayar isi minyak. Apa tu? Sebelum ke stesen, semak pastikan MyCard dalam keadaan baik. Lesen memandu aktif dan semak kelayakan di portal Budi Madani. Di stesen minyak, cocok MyCard untuk pengesahan di terminal. Kalau guna Touch 'n Go e-wallet atau aplikasi syarikat minyak terpilih, pengesahan eKYC sekali je. Kemudian, bayar ikut cara anda. Lepas tu, terus isi minyak. Ingat, semak, bayar, isi minyak. Lebih 1 juta rakyat Malaysia dah muat turun aplikasi Unify TV 2.0. Satu-satunya aplikasi yang membolehkan anda bina pakej hiburan sendiri serendah RM16 sebulan. Layan 15 aplikasi penstreaman seperti Disney Plus, HBO Max, View, beIN Sports dan lebih 70 saluran premium. Untuk pelanggan Unify, cuba 30 hari tanpa bayaran tambahan. Tunggu apa lagi? Muat turun sekarang. Tertaluk terma. Unify. Demam tinggi, badan lengah, batuk kering, kepala berdenyut. Kadang kita fikir cuma demam atau sakit biasa. Tapi kalau datang tiba-tiba dan rasa tak bermaya, itu mungkin influenza. Jangan tunggu reda sendiri. Jumpa doktor secepat mungkin sebab perawatan dalam 48 jam pertama boleh bantu elak komplikasi. Perlu juga minum air serta makan makanan yang berkhasiat. Dan paling penting, jangan lupa untuk pakai pelitup muka bila berada di kawasan sesak. Influenza bukan demam biasa. Kenali tanda, bertindak segera.
Malaysia Power. Sempena ulang tahun ke-22, EcoShop melancarkan kempen bersatu untuk sukan Malaysia Power dengan kolaborasi bersama Famous. Rebut peluang menangi trip 4 hari 3 malam untuk penutupan Sukan C di Bangkok, Thailand. Caranya mudah. Belanja minimum RM35 di EcoShop dan imbas kod QR di resit anda. Hanya 6 pasangan akan dipilih menjadi pemenang. Jadi, jom beli dan menang di EcoShop sekarang. Pertandingan sah sehingga 26 Oktober tertakluk terma. Nak hidup tenang lepas bersara? Kenalah menyimpan dari sekarang. Sempena bulan literasi keuangan 2025 ini, jom jumpa skuad simpan baik-baik yang dibawakan khas oleh KWSP dengan kerjasama Jom Ronda. Kami akan ke lokasi terpilih sekitar Lembah Kelang sepanjang Oktober ini. Macam-macam aktiviti serta merchandise eksklusif menanti. Ingat, simpan baik-baik mulai hari ini. Bijak sekarang, masa depan terjamin. Cop. Yang laju tu semua untuk kejuaraan motosikal Petronas Grand Prix Malaysia 2025. #Victoria. Tapi dengan kami Hot FM Zoomers, anda boleh datang ramai-ramai ke lokasi yang terpilih sepanjang minggu ini dan berpeluang untuk dapatkan tiket Grandstand MotoGP percuma. Bukan tu je. Anda juga boleh dapatkan barangan Hot FM yang tak boleh dapat dekat mana-mana. Nak tahu lokasi tepat? Boleh singgah dekat media sosial @hotfm976 di Instagram. Kejuaraan motosikal Petronas Grand Prix Malaysia 2025. #Victoria. Hot FM terbaik sentiasa hangat. Muat turun aplikasi Audio Plus di Google Play Store serta App Store sekarang. Bila dah download, boleh stream je Hot FM kat mana-mana bila-bila masa. Audio Plus. Mulakan jam baru bersama Unify TV. Lebih 1 juta rakyat Malaysia dah muat turun aplikasi Unify TV 2.0. Aplikasi yang bolehkan anda bina pakej hiburan sendiri serendah RM16 sebulan. Layan 15 aplikasi penstreaman seperti Disney Plus, HBO Max, View, beIN Sports dan banyak lagi. Untuk pelanggan Unify, cuba 30 hari tanpa bayaran tambahan. Muat turun sekarang, tertakluk terma. Cerita dan lagu FYP memang terus kita update. Ini FYP at Hot. Faham bukan ceras. Okey, kejap lagi guys. Nantikan di RFM nombor 1. Sia Safara, tak main-main kan ni? Pagi-pagi otak masih loading. Tapi untuk jadi bijak, mesti ada informasi menarik kan? Nasib baik ada Farah Fauzana. Dia dah buat kerja Google untuk kita. Setiap pagi dalam Sia Safara. Apa maksud Damit Ungger? Damit Ungger ni dia membawa maksud sakit perut yang boleh tahan. Damit Ungger dia lebih membawa kepada satu celebration. Maksud sebenar Damit Ungger tu berikan aku perhatian. Lain betul. Sia Safara kat Breakfast Hot Isnin hingga Jumaat 7 pagi dan ulangan 9 pagi. Dibijak pandaikan oleh SKV Mindtropic. Rahsia anak fokus, mudah menghafal dan mudah ingat. SKV Mindtropic, vitamin minda nombor 1 untuk otak bijak. Dapatkan SKV Mindtropic di skv.com. Itu dia Nescafe, kopi pilihan nombor 1 Malaysia. Kali ni kami berikan satu pengalaman lebih bermakna. Mulakan hari anda dengan Nescafe, kopi terbaik sejak dulu lagi. Setiap tegukan berikan anda semangat untuk kekal kental tempuh setiap cabaran. Ngopi dulu dengan Nescafe, dengan suara kental dari Black Hanifa dan kopi yang mantap. Nescafe, sentiasa di sisimu. Saya rasa macam semua dah berakhir. Saya celaru, serabut. Tak ada siapa faham nak dengar. It's okay not to be okay. Saya sudi mendengar dan membantu. Oh, leganya. Hil banyak membantu keyakinan saya. Dapatkan bantuan awal. Hubungi
Hubungi talian Heo 15555. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Good Night Home Fest 2025 kini tiba. Nikmati diskaun besar-besaran dari Good Night Outlet seperti tilam, sofa, meja makan, langsir dan kabinet. Setiap pembelian memberikan anda peluang untuk menangi satu daripada 32 buah motosikal. Ada lagi, sertai Good Night from a Heart Dance Contest dan menangi wang tunai sebanyak RM1,999 khas 5 pemenang bertuah. Cipta tarian rakam video dan muat naik ke social media. Peraduan tamat 31 Oktober. Info lanjut di Facebook dan TikTok Good Night. Sekarang ini ramai yang tengah tak sihat. Ada yang kata sebab cuaca, ada juga yang kata sebab penat. Tapi sebenarnya, hati-hati dengan influenza. Rehat di rumah sekiranya bergejala. Cuci tangan sekurang-kurangnya 20 saat. Gunakan sabun, basuh celah jari serta bawah kuku. Pastikan persekitaran kita dalam keadaan bersih dan rapi. Dan kalau nak lebih bersedia, vaksin influenza setahun sekali. Ini penting sebab ianya macam pasang perisai untuk diri dan keluarga. Langkah kecil setiap hari besar kesannya di kemudian hari. Jangan tunggu jatuh sakit baru nak mula. Ini bukan sekadar perubahan. Ini penampilan Cherry O5 baharu yang bold and fresh. Reka bentuk lebih tajam, teknologi lebih pintar dan ciri-ciri yang direka untuk gaya hidup anda. Memang glow up habis. Rasai pemanduan lancar, keselamatan canggih dan yang terbaik, ini semua dengan harga yang mampu milih. Kunjungi mana-mana satu bilik pameran dari 61 Cherry showroom seluruh Malaysia untuk test drive sekarang. Cross for future, cross from future. Nak hidup tenang lepas bersara? Kenalah menyimpan dari sekarang. Sempena bulan literasi kewangan 2025 ini, jom jumpa skuad simpan baik-baik yang dibawakan khas oleh KWSP dengan kerjasama Jom Ronda. Kami akan ke lokasi terpilih sekitar Lembah Kelang sepanjang Oktober ini. Macam-macam aktiviti serta merchandise eksklusif menanti. Ingat, simpan baik-baik mulai hari ini. Bijak sekarang, masa depan terjamin. Awak siapa sebenarnya? 제일 좋더라. 야, 영건아, 김영애! Aku Miss Incognito. 사장님, 제가 뭘 해드리면 될까요? Drama Korea terbaru Miss Incognito. Lakonan Jo Yo-bin dan Jin Young. Kisah cinta, rahsia dan perjuangan. 혼인 신고? Stream sekarang melalui Tonton. Platform tempatan pertama yang membawakan K-drama terhangat Miss Incognito. Fizi Ali dan Aisyah daftar masuk kat Hot Squad. Okay, Encik sebenarnya pernah research tak pasal lagu ni. Memang beria tapi Encik dah lupa. Nanti Encik explain. Bagus dah banyak cakap. Yang viral, laju-laju je mereka kongsi. Encik teringin sangat kena viral Encik. Fizi boleh tolong. Tak nak. Cukup dah Fizi je yang viral. Okey Karok, jangan nyanyi sorang-sorang. Bagi kami dengar sekali kat Karok Squad. Hati dinda, cemburu tandanya. Semua ini ada je bila anda balik dari kerja. Hot Squad bersama Fizi Ali dan Aisyah, Isnin hingga Jumaat bermula 3 hingga 7 petang di Hot FM nombor 1. Yang lebih wangi dengan Perfume Paradise. Spray sekali, wangi 3 hari. Perfume Paradise, pilihan nombor 1. Dapatkan di TikTok @Perfume Paradise HQ. Yang trending tu, bau macam paradise. Perfume Paradise, 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 Hot FM Zoomers menakluki kawasan anda. Selamat tengah hari bersama saya Anik dan juga Amirul Hot FM Zoomers. Yang mana sekarang ni masa 4 minggu stream Hot FM nombor 1. 안녕하세요. K-popers, 1 jam yang penuh dengan vibe Korea. Ayu dah standby nak kasih semua track yang tengah trending dari Seoul terus ke speaker anda. Nak throwback ke zaman second gen? Nak nangis dengan OST terbaru? Atau nak ikut trend TikTok K-pop sekarang? Semua Ayu kasih. The K-pop Show setiap Sabtu bermula 10 pagi. Dapatkan The Raw Cleanser, pencuci muka yang tak mengeringkan kulit dengan ceramide. Lebih 1 juta sudah terjual. Kulit sihat
Sihat dengan The Raw. Jom meriahkan suasana di ASEAN Art and Craft Bazaar 2025 bermula 10 hingga 20 Oktober jam 10 pagi sampai 10 malam di Kompleks Craft Kuala Lumpur. Nikmati pelbagai aktiviti menarik, jualan produk craft, persembahan kesenian dan makanan warisan dari pelbagai negara ASEAN. Jangan lepaskan peluang merasai keunikan warisan dan budaya ASEAN di bawah satu bumbung. Maklumat lanjut, layari krafttangan.gov.my atau Facebook Kraft Tangan Malaysia. Jumpa di sana. Doktor kata kolesterol saya tinggi. Walaupun tiada simptom, tapi tetap berisiko. Jadi, kena jaga makan, kena rajin bersenam, jaga tulang, otot dan sendi supaya boleh bergerak lincah. Minum Enlin Cholesterol Pro, susu formula Dwi Aksi dengan sterol tumbuhan yang terbukti berkesan merendahkan kolesterol serta kalsium tinggi untuk menyokong tulang kuat. Mulakan diet yang lebih sihat dan minum 2 gelas susu Enlin Cholesterol Pro setiap hari. Buatlah perubahan dalam 4 minggu. Jom. Karnival Jom Heboh akan kembali meriahkan Batu Kawan Pulau Pinang pada 7 hingga 9 November ini. Jadi usahawan semua, jangan lepaskan peluang keemasan untuk kembangkan jenama dan bisnes anda bersama Karnival yang mendapat sambutan ratusan ribu pengunjung. Sertai kami sekarang. Ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok Jom Heboh Official. Serta hubungi kami di 017-997-4003 atau email kepada info@jomheboh.com.my hari ini. Jom. OMG, serius banjir kat tempat ni dah sampai paras leher. Tengok ni. Aku nak share kat WhatsApp group family dengan taman aku lah. Gambarnya aku pernah dapat 3-4 tahun lepas. Tapi ni kejadian kat negara lain lah. Kita memang suka nak jadi yang terawal forward message. Tapi bila ada info pasal bencana, biarlah yang sahih. Kalau info palsu, orang panik sia-sia je. Jadi, simak dulu sebelum nak forward. Posting anda ada kuasa. Gunakan untuk selamatkan, bukan nak bagi orang panik. Orang utara, hampa ready? Pusingan Capri paling ditunggu-tunggu Lani Maida 18 dan 19 Oktober kat Stadium Negeri Pulau Pinang. Saji boleh tengok pelumba-pelumba hebat ulun habis. Ayu dengan Aisyah pun main memeriahkan suasana. Depa ada 19 Oktober ni jam 12 sampai 2 petang. Masuk free je. Bawa keluarga hampa main enjoy aktiviti kat bus Petronas. Info lanjut di FB atau IG Petronas Motorsports. Petronas Malaysian Caprix. Melaka impian bersama. Nak hidup tenang lepas bersara? Kenalah menyimpan dari sekarang. Sempena bulan literasi kewangan 2025 ini, jom jumpa skuad simpan baik-baik yang dibawakan khas oleh KWSP dengan kerjasama Jom Ronda. Kami akan ke lokasi terpilih sekitar Lembah Kelang sepanjang Oktober ini. Macam-macam aktiviti serta merchandise eksklusif menanti. Ingat, simpan baik-baik mulai hari ini. Bijak sekarang, masa depan terjamin. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai bulan paling viral 2025? Dari selebriti, pepengaruh media sosial, penyanyi hingga usahawan digital, semuanya di tangan anda. Tunjukkan kuasa anda sebagai peminat dengan mengundi di www.ohbulan.com/ohbulan paling viral online. Saksikan Malam Kemuncak yang akan disiarkan secara langsung pada Disember ini di TikTok Bulan. Bulan paling viral online, meraihkan selebriti yang mencipta fenomena dan memberi impak di dunia digital. Undian awal bermula 29 September hingga 25 November dan tunggu pengumuman top 5 pada 1 Disember nanti. Ayo berkumpul di Malam Kemuncak Bulan paling viral online. 5M terbaik sentiasa hangat. Layan story, juga reels dan video Hot FM kat Instagram @hotfm976. So, Puli boleh tuliskan tak? Ada macam-macam usaha, tapi ada beberapa tip lah yang kita belajar. Secara rasminya, KJ adalah duta. Orang berumur patut jadi duta. Dia tak rasa dia tak berumur. Yang belum follow sekarang, okey? Hot FM, terbaik sentiasa hangat. Hot FM.
jam baru bersama Unify TV. Lebih 1 juta rakyat Malaysia dah muat turun aplikasi Unify TV 2.0. Aplikasi yang bolehkan anda bina pakej hiburan sendiri serendah RM16 sebulan. Layan 15 aplikasi penstreaman seperti Disney Plus, HBO Max, View, beIN Sports dan banyak lagi. Untuk pelanggan Unify, cuba 30 hari tanpa bayaran tambahan. Muat turun sekarang, tertakluk terma. Nak sembang? Nak pilih lagu? Boleh minta kat TikTok menerusi Dedikasi Live. Okay. FYP at Heart. Ya, terus Jumhur FM nombor 1. Gunung, cek. Laut, cek. Jalan darat, Backpast Hot dah tawan gunung dan laut. Penting dalam misi Pascal Backpast ni, Kita akan share lah route kita nanti. Bila kita nak lalu tu, nanti orang-orang kampung boleh kampung kita jalan tu, bolehlah keluar. Apa lambat kita. kita boleh singgah makan, singgah minum, singgah solat. Kali ni KJ, Johan Farah dan AG nak jalan-jalan jumpa anda yang selama ni support Backpast Hot. Kayuh basikal, lepas tu kita lepak minum sama-sama dekat lokasi terpilih. Boleh ke tak ni diorang kayuh basikal? Farah dengan AG tu banyak akal diorang nak lipat nanti. Follow Instagram dan TikTok Hot FM untuk update seterusnya. Nanti anda bolehlah stalk diorang ni, sama ada lepak kedai minum ke atau kayuh basikal. Beskal Backpast Hot, kayuhan hangat dari utara ke KL sepanjang 450 km. Nak hidup tenang lepas bersara? Kenalah menyimpan dari sekarang. Sempena bulan literasi kewangan 2025 ini, jom jumpa skuad simpan baik-baik yang dibawakan khas oleh KWSP dengan kerjasama Jom Ronda. Kami akan ke lokasi terpilih sekitar Lembah Kelang sepanjang Oktober ini. Macam-macam aktiviti serta merchandise eksklusif menanti. Ingat, simpan baik-baik mulai hari ini. Bijak sekarang, masa depan terjamin. Hey, jom meriahkan Santai Bersama Rapid KL 2.0 pada 25 Oktober 2025 di stesen Taman Perindustrian Puchong. Pelbagai aktiviti menarik dan persembahan artis popular menanti anda. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial Rapid KL. Kita semua menatap. Kita semua berkongsi. Tapi pernah tak rasa macam, ini iklan ke? Atau betul-betul pendapat sendiri? Kadang-kadang iklan tak nampak macam iklan. Kita pun jadi keliru. Adakah pujian influencer tu ikhlas? Atau sebenarnya berbayar? Layari www.contentforum.my dan kongsikan pendapat anda sebelum 7 November. Sebab kejujuran dalam kandungan bermula dengan kita semua. Good Night Home Fest 2025 kini tiba. Nikmati diskaun besar-besaran dari Good Night Outlet seperti tilam, sofa, meja makan, langsir dan kabinet. Setiap pembelian memberikan anda peluang untuk menangi satu daripada 32 buah motosikal. Ada lagi, sertai Good Night from a Heart Dance Contest dan menangi wang tunai sebanyak RM1,999. Khas 5 pemenang bertuah. Cipta tarian, rakam video dan muat naik ke social media. Peraduan tamat 31 Oktober. Info lanjut di Facebook dan TikTok Good Night. Gendang gendut tali kecapi. Cari kari, dapat hadiah lagi. Memang berhati. Misi menangi kari dah bermula. Tak sabarnya nak menang. Kari. Nak tahu syarat-syarat penyertaan? Senang je. Pergi ke laman media sosial TV3 Malaysia untuk maklumat lanjut. Sur, padu. Dan saksikan Jalan-Jalan Cari Makan setiap Ahad 11.30 pagi di TV3. Atau stream juga melalui Tonton untuk peluang menang hadiah. Kari penuh rasa, hadiah penuh gaya. Jom ke Invest Smart Fest 2025 Anjuran Suruhanjaya Security Malaysia. Bertempat di Hall 3 Mid Valley Exhibition Centre bermula 24 hingga 26 Oktober ini. Dapatkan tip pelaburan daripada pakar industri, rundingan kewangan percuma dan lawati zone scam untuk kenal pasti taktik penipuan pelaburan. Sertai juga kuis dan cabutan bertuah untuk menangi hadiah menarik seperti barangan berjenama, gadget dan macam-macam lagi. Masuk adalah percuma. Ingat, bijak labur, hidup makmur.
Fizi Ali dan Aisyah daftar masuk kat Hot Squad. Okay, Encik sebenarnya pernah research tak pasal lagu ni. Memang beria tapi Encik dah lupa. Nanti Encik explain. Bagus dah cakap. Yang viral, laju-laju je mereka kongsi. Encik teringin sangat kena viral macam Fizi boleh tolong. Tak nak. Cukup dah Fizi je yang viral. Okey, Karok, jangan nyanyi sorang-sorang. Bagi kami dengar sekali kat Karok Squad. Hati dinda, cemburu tandanya. Semua ini ada je bila anda balik dari kerja. Hot Squad bersama Fizi Ali dan Aisyah, Isnin hingga Jumaat bermula 3 hingga 7 petang di Hot FM nombor 1. Yang lebih wangi dengan Perfume Paradise. Spray sekali, wangi 3 hari. Perfume Paradise, pilihan nombor 1. Dapatkan di TikTok @Perfume Paradise HQ. Yang trending tu, bau macam paradise. Perfume Paradise, Paradise, Paradise. Kali dalam 3 hari, bau macam paradise. Disember nanti di Hot FM terbaik sentiasa hangat. Lagu yang pernah jadi lagu tema cinta kita. Lagu yang pernah dengar masa putus cinta. Soundsense live in Malaysia. Mereka datang bawa semua memori. 9 November di Ideal Life Arena, Tri Damansara, Petaling Jaya. Sing along lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kita. Dan mestilah kami ada tiket untuk anda. Nantikan di Hot FM nombor 1. Ada aktiviti menarik bulan ni. Jom ke SME Venture at ASEAN 2025 oleh SME Corp Malaysia. Boleh ke ASEAN Market Fair. Ada produk kesihatan, F&B, fashion, kosmetik dan pakej pelancongan. Oh, saya dengar ada juga sesi usahawan selebriti bersama Pak Neil. Konsert oleh Hil Husaini dan Nadira. Dan boleh menang Pro 2 arus dalam cabutan bertuah. SME Venture at ASEAN 2025 16 hingga 18 Oktober di MyTech KL. Info lanjut di smeventure.com.my. Masuk. Tiap pagi minum kopi. Nyawa saya ni tak ada kopi, tak function rasa seharian tu. Ui, sampai macam tu. Kan best kalau ibadah kita pun sama penting. Solat, zakat. Betul juga. Nasib ingatkan, zakat tak bayar lagi ni. Lah, potong gaji je senang. Buat dekat online je sekarang ni. Type je ptg.zakat.com.my. Kalau kopi boleh konsisten, zakat lagi lah boleh. Mula atau tambah potongan zakat anda di ptg.zakat.com.my. Apa salah Yusof? Kenapa Mama lari? Di setiap titisan darah tersembunyi rahsia yang tidak pernah malu. Kenapa tiba-tiba balik? Menampilkan pelakon hebat Remy Ishak, Sharifah Sakina, Liana Jasmine, Vanida Imran, Rita Nadira, Namron dan ramai lagi. Yusof, kenapa ni? Rumah ni berpuaka, Marisa. Kifara menyingkap balasannya di Pawagam bermula 9 Oktober. Buli, ia macam kuasa gelap. Jatuhkan semangat, hancurkan keyakinan. Buat pembuli rasa, aku berkuasa. Tapi, kuasa gelap takkan bertahan lama. Bila ada yang berani bersuara, bila ada yang berani bertindak, cukup untuk patahkan kuasa buli. Moga yang berani itu adalah anda. Kerana setiap tindakan berani boleh hentikan buli. Nak hidup tenang lepas bersara? Kenalah menyimpan dari sekarang. Sempena bulan literasi keuangan 2025 ini, jom jumpa skuad simpan baik-baik yang dibawakan khas oleh KWSP dengan kerjasama Jom Ronda. Kami akan ke lokasi terpilih sekitar Lembah Kelang sepanjang Oktober ini. Macam-macam aktiviti serta merchandise eksklusif menanti. Ingat, simpan baik-baik mulai hari ini. Bijak sekarang, masa depan terjamin. Ingin belajar dengan lebih menyeronokkan dan lebih bersemangat? TV Tuition kan ada. Lebih 5,000 video pembelajaran dan lebih 100 hos hebat. Semuanya terdiri daripada selebriti dan guru yang sangat berpengalaman. Ulang kaji menjadi lebih seronok dengan lebih 10,000 soalan latihan serta ulasan guru yang boleh membantu anda faham dengan cepat dan mudah. Apa tunggu lagi? Langgan sekarang dan stream di Tonton. TV Tuition, belajar di Tonton, bijak sampai lulus.
episod bersama Miss Yo San Lu, Ketua Pemasaran dan Perkembangan Maxis, serta Lina Diana dan Lorenzo Irman bercakap mengenai Hotlink Geng Bijak Berbajet. So, orang fikir yang bijak berbajet ni jimat saja. Tapi dia bukan sekadar jimat tau. Dia memang how do you get the best value for the same budget? How do you really get the best hack dengan bajet yang sama dapat nilai yang terbesar? Hotlink prepaid dan postpaid, pelan internet dengan nilai terbesar. Pasti mampu tukar ke Hotlink. Pilihan utama Geng Bijak Berbajet. Hot FM. Untuk segala update boleh dapat kat TikTok @hotfm976_. Terus follow dan set notification sekali. Hot FM. Hot Mulakan jam baru bersama Unify TV. Lebih 1 juta rakyat Malaysia dah muat turun aplikasi Unify TV 2.0. Aplikasi yang bolehkan anda bina pakej hiburan sendiri serendah RM16 sebulan. Layan 15 aplikasi penstreaman seperti Disney Plus, HBO Max, View, beIN Sports dan banyak lagi. Untuk pelanggan Unify, cuba 30 hari tanpa bayaran tambahan. Muat turun sekarang, tertakluk terma. Laporan trafik di Hot FM nombor 1 dipacukan oleh Hyundai Motor Malaysia. Di Lebuhraya Elite, trafik dilaporkan perlahan arah selatan dari Shah Alam menghala ke Sifil. Trafik teruk perlahan arah utara dari Bandar Gamuda Cove menuju ke Bandar Saujana Putra. Sementara itu juga di Elite, aliran trafik tinggi dari USJ menghala ke Putrajaya. Seterusnya di Lebuhraya KL Karak, menurut Waze terdapat kenderaan rosak berdekatan SK Lempang, jangkakan kelewatan perjalanan. Dan akhir sekali di Best Raya, trafik bergerak lancar dan terkawal di sepanjang Lebuhraya, dan trafik juga masih lagi lancar waktu ini di LPT1. Patuh lihat laju ditetapkan dan pandu cermat. Laporan trafik di Hot FM dipacukan oleh Hyundai Motor Malaysia. Tucson baharu direka untuk kecemerlangan prestasi dan pengembaraan yang mengagumkan. Nikmati ganjaran bernilai sehingga RM16,000. Kunjungi bilik pameran terdekat. Interact live dengan Kemi kat TikTok menerusi Dedikasi Live FYP @Hot.